Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertamanya saya ucap terima kasihlah kepada pengundi-pengundi yang telah pun memberikan kepercayaan kepada Perikatan Nasional yang diwakili oleh Ustaz Muhaimin pada kali ini. Walaupun kita sedar bahawa kemenangan ini merupakan kemenangan bagi pihak Barisan Nasional dengan mereka memperolehi undi yang kita jangka sepatutnya mereka dapat undi seperti mana plus jangka dapat 18,000, tetapi keputusan yang kita telah dapat tengok mereka hanya mendapat tak sampai seperti mana yang mereka jangkakan. Jadi ini adalah merupakan satu daripada kita dapat tengok tidak berlakunya kerjasama yang baik antara Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional. Dan yang keduanya dah tentulah tuan-tuan pun kita tahu dari segi pelanggaran moral yang berlaku di kalangan jentera-jentera Barisan Nasional dan juga jentera-jentera Pakatan Harapan dengan menggunakan segala aset-aset kerajaan yang kita semua tahu benda itu. Kita sangkakan apabila ada kerjasama yang baik, terutama apa yang nak dibuat oleh reformasi dari kalangan Pakatan Harapan tu nampak lebih baik. Tapi apa yang berlaku ialah ianya tidak memberikan apa-apa makna di dalam demokrasi yang kita dapat lihat. Maka sebab itu pada saya ialah satu daripada benda-benda yang boleh kita dapat tengok di sini, nak menunjukkan tentang apa yang mereka lakukan sebenarnya tidak mempunyai apa-apa makna slogan-slogan yang mereka lakukan selama ini. Bagi kita Perikatan Nasional, kita terus bergerak dengan sikap kita, komitmen kita untuk kita mendapat keyakinan kepada rakyat dan kita tidak pernah putus asa. Dan pada saya sebagai pengurusi jawatan kuasa induk, saya ucap terima kasih kepada seluruh jentera yang telah pun bertukar lumus secara sukarela, datang dengan wang sendiri, datang dengan duit sendiri yang mereka telah pun berkampung di sini sejak daripada berlakunya kematian almarhum. Maka hasilnya kita perolehi sebanyak 6,067 undi, berbanding mungkin kita ada sedikit merosot sebanyak lebih kurang hampir dekat dengan 800 kemerosotan undi. 850 kita berbeza sikit dengan dapatan kita pada tahun 2022, dan manakala PH Barisan Nasional mereka dapat 11,080/3 yang kita dapat tengok pada hari ini. Maka sudah tentulah ianya bukan satu kejayaan yang membanggakan, dan kita dapat tahu walaupun mereka menang, kita tahu mereka pun tak sepatutnya mereka dapat menyatu. Ya, itu satu daripada yang kita dapat. Kita pun kekurangan daripada undi putih yang kita dapat pun hasil daripada penculikan kita ialah memang apabila kita call sebagainya mereka tak dapat balik kerana masalah kerja cuti yang keduanya baru saya balik dalam apa nama Pelan Raya baru ni. Dia sebab tu kita tengok di Tanjung Keramat dia satu peti undi yang kita menang, nak menunjukkan bahawa isu ni isu yang agak makan. Dan yang keduanya, isu ni di kalangan pemimpin Barisan Nasional agak defensif lah, sehingga semalam mereka mengadakan program untuk nak menjawab. Dalam masa sama juga kita untuk mengadakan program untuk jawab balik. Dan saya dimaklumkan juga satu portal yang ditulis oleh mereka dalam bentuk fitnah kepada
Datuk Pija pun mereka keluar balik, dan walaupun kita telah print screen, mungkin Datuk Pija akan bincang lah dari segi sudut perundangan sebagainya.